Men. Nak gini. Ke Korea. Korea. Occupy your side seats. Kalau kau nak start buat EAR. Korea Perhentian. Jom. Hey, kita nak gana. Nak gana. Gana. Korea. Tidur. Hai guys. So hari ni baru mula perjalanan 22 hari bulan untuk kita pergi ke Korea. Perjalanan baru mula daripada KLIA International Airport. Hari ni kita nak naik Philippine Airlines, kita akan transit di Philippines, okey? Jom. Okey, so sekarang kita berada dekat KLIA International Airport 1. Sekarang dalam pukul 10 kita berkumpul. Nanti flight kita pukul 2 pagi naik Philippine Airlines. So dia lama lagi tapi kita nak bag check in punya bag kan, masukkan bag luggage drop, okay? So saya dah ready lah, pakai skincare semua sebab flight ni flight malam kan. So itulah, tak ada benda pula nak cakap. Nanti lah, tak ada mood lagi. Dia punya mood untuk vlog tak sampai lagi. So nanti kita akan vlog. Kita sambung, okay? Mantap. So sekarang ni sementara untuk menunggu kita punya Troy jalan sendiri kan. Apa jadi kalau kita kacau dia? Alah, dia tahu kan dia nak berpen. Okay, sementara untuk tunggu kita punya baggage drop pukul 11, sekarang pukul 10.40. Kita jalan-jalan dulu dekat Anjung Tinjau ni untuk meninjau-ninjau keadaan. Okay, so sekarang kita kat Anjung Tinjau untuk tinjau keadaan, tinjau pesawat. Tapi itulah, cermin dia macam pantulan balik. So kita tak begitu nampak lah. Tapi kita kena dekat dengan cermin dia baru dapat lah. So kat sini pun ada macam tempat banyak tempat duduk, boleh rehat. Surau pun ada kan. Yang batu untuk check in bag. Sekarang dah settle baggage check in dekat situ, baggage drop. Beratur dia tunggu dalam 15 minit kat untuk beratur. So jom kita pergi ke terminal supply. Tapi kali ni kita akan naik bas je, tak dapat naik Aerotrain sebab Aerotrain tutup operasi pada pukul 9. Sekarang dah pukul 9 lebih lah. Terpaksa naik bas tu. Okay, sekarang kita dah turun dekat pelepasan antarabangsa. Macam biasa lah. Boleh turun eskalator ni, memang mantap. Boarding pass pun dah dapat. Jom kita pergi ke immigration kan. Okay, so sekarang kita tak dapat naik train lah. Kita naik bas. Tapi kita tak dapat naik train? Pasal tapi naik bas lagi best. Kita dah lalu celah-celah kapal terbang. Kita turun. Okay, kita dah sampai dekat satellite terminal. Kita nak cari gate kita dekat C6. Tapi rasanya pesawat kita tak sampai lagi ni. So jom kita bahasai pengalaman menaiki Philippine Airlines Airbus A321. Kita akan duduk di seat 72K, agak belakang ni.
Tapi tak apa, sebab flight ni malam, kita tak nampak apa-apa pun sebab gelap di luar. Kita nak enjoy rehat je di pesawat tu, okay? So kita dah sampai dekat gate C6. Kita punya gate kat situ, tapi belum buka lagi. So kita lepak sini dulu depan gate sebelum dia buka. Man, nak gini. Ke Korea. Korea. Okay, sekarang kita dah ada dalam gate C6. Pesawat dia belum sampai lagi. Kita masih menunggu pesawat dia. Dia 321. Kita sampai, kita akan tahu dia punya registration dan apa semua. Kita akan terbang kita akan boarding pada pukul 1.40 malam, terbang kedua, okey? Pesawat kita dah sampai daripada Manila. So dalam setengah jam untuk kita boleh naik lah. Okey, kita sabar di Korea. Okay guys, jom kita boarding, naik terbang transit Manila dulu. Jom guys, okay, jom. Sekarang dah sampai dekat Manila. So jom kita turun agak barai sebab sekarang ni dah pukul 6 pagi tapi dah terang dia. Tidur pun dalam berapa jam dekat sini. Kita turun ni. Okay guys, sekarang kita dah turun daripada kapal terbang. Dah sampai dekat Manila International Airport. Barai juga lah. Tidur tidak terlalu cukup untuk hari ni. Cantik tu. Tapi kat sini transit 7 jam. Kita akan rehat. Jom. Aku saya tu lah cerita. Mata pun sama mata. Masih belajar Jepun. Oh, yang baik. Aku salah roti ke? Sekarang ni kita nak pergi cari makanan dan jalan-jalan kejap dekat Manila sebab kita ada transit 7 jam. So we are here somewhere around Grand Mosque dekat Manila. Tempat ni banyak tempat halal kita nak pergi cari makan. Tapi tempat ni macam scary sikit lah, ramai. Macam tengok lah keadaan dia, scary sikit lah. Takut ada pickpocket sahaja. So ni Acik ni tolong. Acik ni tolong. Oh ni nama tempat dia, Ahlan wa Sahlan. Tak tahu nama tempat dia apa, tapi nampak kan seni bina Islam kan. So kita akan cari makan di sini. Jadi saya akan tunjukkan kita makan apa. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Manila Golden Mosque. Ini rasanya. Ni masjid dia. Boleh masuk ke? Kena bayar ke? Tak tahu. Ni keadaan sekeliling dia. Lalu tak?
beli apa? Nak makan sarap kat situ. Alamak. Yang aku lalu tu je. Come on, we have that in Biksu je. Malaysia. We have that in Malaysia, fine. Tolong lah, yang proper sikit lah. Tak nak yang tepi jalan. Okay, sekali dulu. Bukan, kita mementingkan kebersihan. Shawarma. Mana? Ada shawarma? EAA. Kalau kau nak muntah aku buat EAA. Okay. So sekarang kita dah jumpa makanan yang halal. Tepi jalan saja. Agak silau di sini. Tak ada solat sebab masjid tu macam tutup awak tadi. So sekarang kita makan dekat random place. Ayam serunding. Udang serunding. Kita try. Sup chicken. Kita review je. Okay, ni dia makanan Filipin. Kita try. Try tu ke? Rasa dia macam serunding yang kat nasi ambeng tu digoreng dengan ayam. Serunding kelapa. Sedap. Sedap. So sekarang sementara menunggu untuk kita punya flight petang yang kedua, kita lepak dekat Muslim Playroom surau dia lah. Lepak kat surau, baring-baring lah, at least boleh rehat. So malam tadi flight malam yang penat sikit, tak cukup sangat tidur. So kita boleh rehat lah. So dan kita terbang kedua. Okay guys, so sekarang kita dah boleh masuk dalam gate untuk kita boarding ke. Korang tengok tu. Kita zoom sikit. Korea, South Incheon. So jom. Boarding. So kita dah sampai Korea ni. Bukan Korea ni, Filipin ni. Nak pergi Korea. Let's go to Korea. Okay, sekarang kita dah berada di dalam pesawat kapal terbang. Pesawat terbang ni nak undur ni. So kita nak pergi mana ni Mana? Tanya. Tengah tidur semua. Hei, kita nak pergi mana? Tak nampak. Nak pergi mana? Giana. Korea. Korea. So, jumpa di sana. There's more coming. Sorry. Sudah sampai. Sedap. So, jom kita makan. Makanan sebelum kita ke makanan Korea. So,
Okay guys, so sekarang kita dah sampai ke Korea. Semoga berjalan, semoga pula semua berjalan dengan lancar ya. Tapi dalam flight ni TV tak ada, tapi kita tidur saja. Nak bunyi aeroplane, macam kita tidur saja. So kita turun dulu. Semua orang tengah beratur nak turun, disembark. Korang tengok, datang-datang Korea siapa yang sambut? Siapa sambut? Rich man betul lah kita. Sekarang kita baru lepas reload kita punya T-Money card. T-Money tu macam tersinggah untuk kita naik bas semua tu dekat Siumat. Kita top up RM50,000. So bolehlah kita pergi jalan-jalan around bandar menggunakan public transport. Sekarang sampai dah dekat airport ni. Guys, so sekarang kita dah sampai dekat Nebang Station. Kita punya homestay kat sini. So macam mana keadaan cuaca kat sini I would say macam tak boleh nak belagak sangat, kata biasa je. Okey lah, boleh terima. Tak ada sejuk sangat yang sampai kena pakai baju yang lebih sejuk. Pakai macam ni okey lagi. Maybe hari ni tidak sejuk sangat, lebih esok lagi sejuk kot. So macam tengok weather forecast macam in coming days macam ada snow kan. Okay, so tengah kat Padang ni nak memanjat bukit sikit, alley orang kata. Okay, so bila kat tempat sejuk ni, bila kita buat aktiviti sini senam mangah. So dah sejuk kan. So far okay lah. Kalau tak pakai jaket, pakai baju sweater sini pun okay saja. So nanti kita akan buat house tour dan kita akan beli grocery dan masak-masak dan rehat macam tu je. Okay. Okay guys, sekarang ni malam dalam pukul 10 suku macam tu, 10.20. Barai lagi ni, tadi balik rumah just phone baring jap. Sekarang ni kita nak pergi mana ni, market dia untuk beli barang-barang dapur untuk kita masak malam ni. So kita tengok ada apa kat market lah. Dah selesai dah beli barang-barangan dapur, masak, jajan, air semua. So sekarang kita nak balik ke rumah untuk makan malam. Cantik lah. Tengok. Ni daun-daunnya yang nak luruh kan ni, nak luruh. Macam dekat ni maple leaf, macam dekat Canada. So bila kita orang jalan-jalan 10 orang Korea malam ni, hari pertama tapi sampai-sampai dah malam. Kalau ada tenaga lagi nanti kita akan jalan lagi. Tapi itulah,
Rasa macam dah barai juga ni. Tengok macam mana. Apa dia? Pilihan ni? TikTok Iliani. Oh tak tahu TikTok dia. Tengok Iliani. Tengok. Tak sempat nak berkenalan sebab TikTok.